Assalamualaikum and hello everybody, welcome back to Alianaga channel. So untuk video kali ni aku akan react kepada satu music video yang bukan di dalam negara kita. Kita akan terbang ke negara Korea sebab hari ni kita nak react kepada Baby Monster dengan lagunya yang bertajuk Chum. So kepada hampa yang mungkin first time dekat channel ni, hello, aku Alianaga, aku merupakan seorang videographer. Dan untuk reaction aku akan react lebih kepada technical stuff, lagi-lagi dari segi bab visual lah. So yeah, without further ado, let's get right into the video. Ni dekat airport Okay. Wow. Wow. Wait, aku tak expect. Hold on. Okay, setakat ni basically masa video tu start dia macam ada penceritaan sikit lah. Lagu tu pun tak start lagi basically. So kita nampak macam situasi dekat airport. Nothing much untuk aku komen basically. Lepas tu depa geng-geng perempuan ni macam, you know what? Scene ni mengingatkan aku dekat filem Now You See Me. Scene dan main kad tu kan. Dia mengingatkan aku dekat babak tu. Lepas tu tiba-tiba depa buat satu reveal. So ni adalah satu teknik shot di mana kalau kita nak reveal someone yang mysterious, kita reveal dengan benda-benda close up seperti kaki dia. So kita tak tahu dia siapa. Dia akan membuatkan audience tertanya-tanya, siapakah wanita ini kan. So slowly kamera tu pan up, lepas tu dia terus reveal muka perempuan ni. So very mysterious Lepas tu the crazy part. Oh, this part. Okay, basically aku nak tengok balik. Oh, okay, basically aku rasa dia baling dia punya jaket kan. Perempuan tu baling jaket dia kalau kita perasan kat sini. Nampak dia pakai jaket tau. Lepas tu dia baling jaket dia. Lepas tu actually jaket tu tak kena gelas ni pun. Okay, aku tak tahu pasal macam mana gelas ni boleh terjatuh sebab kalau kita tengok kan, macam mana? How? Mungkin orang ni angkat telefon kot. Dia angkat telefon ni tiba-tiba gelas tu tumpah. Tapi sangat pelik Tapi anyway, kita dapat satu shot yang slow-mo kat sini. Memang nice gila. Lepas tu kita zoom in dekat satu titisan air ni yang tiba-tiba macam terus transition ke next scene. Memang gempak, tengok tu. Macam kristal bai. Tapi bukan kristal, dia adalah titisan air. Tengok, look at the details. Very nice lah. So yeah, tak payah lama-lama. Jom kita sambung. 1, 2, hit is on. On it, burn it, kick it, flip that. 3, 4, baby more. We gon' get this party started. Walking, stomping like we own. Whoa. Trust me, I'm not just a pretty face. Yeah, I know we sipping, but we ain't. We gon' get this party started. No, we got the sour, got the taste. Sweet and sour lemons, lemonade. Dang. I know it's 7, but we ain't. Better run that, run that. Oh my, Okay, Sat. We have to comment on that, man. So, okay, aku tak sure. Aku rasa macam sekarang ni dia dah menjadi satu, aku nampak macam satu trend yang tengah going on right now. Di mana scene-scene yang macam ni, dia macam mannequin challenge tau. Semua orang tak bergerak. Tapi ada seorang je subjek yang bergerak. So, memang style gila. Wow. sipping, but we ain't. We gon' get this party started. No, we got the sour, got the taste. Sweet and sour. Nyok, even, ni style gila weh. Ada spotlight yang follow dia tau. And semua orang tak bergerak nyok. Even kertas tu pun tak bergerak. Kertas tu pelakunya sangat baik. Sour lemons, lemonade. Yeah, I know it's 7, but we ain't. Better run that, run that. 지금 이 순간. Oh. Let it hypnotize. Loosen up, watch me set the mood. Burn it up, do it like I do. Lose your mind, play the music. Let's Damn. Oi. Okay.
Okay, oh my god. So, yeah, so basically depa ni adalah perompak yang nak rompak bank. Okay, sebab tu perempuan ni tiba-tiba dia ada kuasa untuk stop time apa semua kan. So, semua orang tak bergerak. So, kat sinilah depa boleh mulakan depa punya operasi untuk depa drill. Apa orang panggil peti besi tu. This one. Aku suka gila shot ni. Yang ada TV banyak-banyak ni kan. Memang style. Oh, look at that. Aku suka gila movement ni. So, kat sini kita perasan bila daripada masuk part scene nak menari ni kan, ada satu movement yang kamera tu macam tilt sikit kan, macam rotate sikit. Dia ikut dengan pergerakan perempuan tu tau, pergerakan dancer tu. Nampak tak? Boom. Lepas tu even kat sini pun orang-orang keliling still tak bergerak, still in character je. Oh, catchy gila lagu ni. Okay. Whoa, whoa. Oh, wow. Okay. Weh, part dia style gila weh. Aku tak tahu. Sekejap. Look at that. So, basically, camera movement memang ikut beat lah kali ni. Mereka banyak main zoom in, zoom out. Nampak? Sekali, bila zoom tu kan, kamera zoom out. Zoom lagi, zoom out lagi. Tengok ah. Setiap kali zoom out. Lepas tu, ada satu moment, tiba-tiba silent. Tiba-tiba music tak ada. Perasan tak? Silent. This is the strategy, what you call, contra creates attention. Di mana, kalau music tu stop, tiba-tiba, dia sort of memberi satu benda, audience akan rasa lebih tertumpu, lebih fokus. So that's how you create focus dalam music video. Memang style gila. Music stop. Lepas tu, boom. Wow. Damn. Okay. Scene kereta tadi tu, aku rasa macam green screen, macam VFX basically aku rasa lah. Lepas tu dia shot ni gila style weh. Sambil drift sambil menyanyi. Memang style. Wow. Oh, aku kena pause kat situ weh. Memang style gila weh. Look at that. Uff. Yalah, betul lah. Aku rasa ni VFX. Tapi aku agak terkejut kereta tu tiba-tiba stop kat belakang dia. Oh. Wow. Atas bangunan.
Style gila weh. Aku nak tengok balik transition tadi tu. We only got tonight. You better dance like chum chum. Oh, look at that transition. 어둠이 짙게 내리고 이제 monster party. Yeah, this is all VFX. Let's celebrate. Baby, 너와 나의 시간. Jump, 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 jump. Nampak tak? Itu pun aku suka juga. Nice touch di mana dia berselang-selikan shot mengikut kepada beat this part. Let's celebrate. Baby, 너와 나의 시간. Jump, Boom, boom, boom. Nampak? Okay, menari atas ayak. Siapkan bunga api baik belakang tu. Dang, so yeah, itulah dia Chum daripada Baby Monster. Bukan selalu kita nak react kepada lagu-lagu luar daripada Malaysia ni. So why not kan. Tapi very nice. My favourite effect is yang ni. Waktu semua orang tak bergerak dalam bank. That is my favourite shot, favourite scene, favourite effect lah basically kan. So yeah, so apa pendapat hampa pasal music video ni boleh beritahu dekat comment section down below. Dan hampa juga boleh recommend untuk what music video should I react to next. Okay, jangan lupa komen kat bawah. And yeah, macam biasa kalau hampa suka video-video macam ni, don't forget to like, share, subscribe, hit that notification bell and all that good stuff. And then we'll see you in the next one. Ciao.